Okay, ini dia guys. Kalau you tanya I dekat Shanghai Auto Show 2025 ni, kereta apa yang paling menarik? Saya rasa kereta ni, Xiaomi Jingyuan. Kenapa? Tengok video ni to find out. Okay, kenapa saya rasa saya katakan kereta ni menarik? Ialah sebab ada ura-ura yang kuat, desas-desus yang saya boleh rasakan sendiri. Kereta ni akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi, dan harga kereta ni bila dilancarkan di Malaysia nanti adalah bawah RM100,000, mungkin RM80,000. Jom kita tengok specs dia. Okey, kita start dengan luaran dulu. Dari segi luaran, kereta ni saiz dia lebih kecil daripada Toyota Vios, daripada Honda City, daripada Honda HR-V. Lebih pendek, tapi dia lebih lebar dan lebih tinggi. Tapi dalam dia lebih besar daripada semua kereta-kereta dalam kelas-kelas yang saya sebutkan tadi. Sebab wheelbase kereta ni paling panjang antara kereta-kereta yang saya sebutkan tadi. So wheelbase dia lebih panjang daripada Toyota Vios, daripada Honda City dan juga Honda CR-V. Ini bermakna dalaman dia lebih luas. Okey, kita tengok dalam boot dia pula. Ini adalah power boot untuk varian yang paling atas. Dia ada dua varian. So ini varian paling atas, bateri 40kW. Varian yang basic 30kW. So jom kita tengok dalam dia. So boot dia 300 liter. Cumanya bawah ni tak boleh buka, bukan macam Proton Nimas tu. Dan kerusi belakang ni kita boleh turunkan. 60-40 split. Okey, nampak tak ruangan boot dia berapa besar? So kalau kerusi ni dah turun 1,400, hampir 1,400 liter kita boleh masukkan dalam kereta ni. Dan dia tinggi dan panjang. Cumanya masalah dengan benda ni, so kalau kita nak masukkan benda-benda panjang, susah sikit. Sebab dia akan sangkut macam ni kan. Nak masukkan benda panjang, dia akan sangkut. So nak bawa barang-barang IKEA, susah sikit. Lagi satu benda yang kereta ni ada, yang kereta dalam kategori dia tak ada, ialah dia ada frunk. Dan frunk dia besar, lebih 70 liter you boleh masukkan dalam ni. Dan berat 25 kg, berat maksimal ni. So maksudnya you boleh isi udang 25 kilo dalam ni, ayam 25 kilo dalam ni, durian pun you boleh isi dalam ni. Okey, udang, ayam semua boleh isi sebab dekat sini tak ada enjin, cumanya ada motor di depan, dia front wheel drive dan dia senyap. Okey, so selalunya bila saya sebut pasal front ni, saya tak berapa gemar sebab selalunya benda ni berat dan nak buka dia susah. Tapi Xiaomi ni sebab dia kecil dan dia ringan, benda ni sebenarnya senang untuk operate. Dan dia punya tempat ni rendah, so untuk you masukkan barang mudah. Jadi saya rasa ni lebih praktikal lah daripada biasa. Nak tutup pun senang. Dan so saya cakap tadi kan, ruangan dalaman dia luas kan. Jom saya nak tunjuk macam mana dalam luas dia kat dalam. First of all, yang saya suka EV ialah dia punya lantai flat. So tak ada masalah untuk you isi 3 orang dekat belakang ni. Selesa, ruang dia pun besar. Dan dia ada secret compartment guys. Dekat bawah ni ada laci. Boleh isi barang-barang. Nak isi laptop ke, kasut ke, apa-apa you boleh isi. Cumanya saya tak berapa gemar lah dengan clip ni. Ni macam leceh sikit benda ni. Sepatutnya dia buat pakai magnetic ke, ataupun menggunakan clip ke, ataupun button ke, lagi senang. Macam sekarang ni susah saya nak buka sebab dah tersangkut kat sana. Ni pun lagi satu saya suka lah, dia ada laci guys. Laci ni kalau tak silap saya 10 liter barang-barang you boleh masukkan. Ada gambar dia tunjuk you boleh letak pasu, jadi macam benda ni jadi macam decoration. Ataupun kalau you nak rehat dalam kereta ni, nak tidur, cara penyimpanan dashboard ni sangat berguna. Saya suka format ni. Dan lebih banyak kereta patut buat laci macam ni. What do you guys think? You ada barang untuk tempat untuk simpan barang dekat sini, 20 liter you boleh isi. You nak letak bag ke, nak letak nasi lemak ke, semua pun boleh. Dan ada 2 USB port, USB-C 1, USB-A 1. Sini boleh letak, ada cup holder, boleh letak telefon. Okay, jom kita try the driver seat macam mana. Power seats guys, kiri dan kanan untuk yang high spec lah. Okay, dekat dalam ni dia punya layout,
kalau you nampak sama macam Proton IMAS. Ada skrin besar 14.6 inch, ada display kecil kat sini untuk tengok all your driving information, ada steering and all the physical controls ada dekat sini. Saya suka benda macam ni, selector ni senang untuk operate, so bukan knob macam ni ataupun stop ataupun benda yang dekat skrin tu. So ini mudah untuk orang guna, senang untuk operate dan banyak physical buttons, aircon, hazard, semua ada dekat sini. Dan ni pun physical, so tak payah merepek menggunakan skrin yang sangat rumit dan leceh. Dan ada wireless charging dan ada lagi satu kompartmen dekat sini guys. Dari segi interior dia lengkap dengan lampu tom yum yang you boleh adjust. Belakang pun ada. Dan dari segi tempat duduk pemandu atau tempat-tempat duduk yang lain ni sangat selesa. Nampak tak belakang tu betapa luasnya, betapa besarnya. Okey, dari segi variant ada dua. Yang ni high variant, 40 kWh battery, range dalam 410 km. That is CLTC. So kalau WLTP dapat dalam 380 macam tu lah. Dan ada variant yang base model. So base model 30 kWh, range dalam 310 km WLTP. 310 km CLTC. So dalam WLTP tu maybe you dapat 280. Okay, dari segi power, the top variant, so both kereta ni front wheel drive. So yang ni pakai rim dan tayar 16 inci. Tapi tayar saya rasa bila sampai Malaysia bukan dinglong lah. So dia front wheel drive. Ada dua variant, 40 kW yang ni top of the line variant dan 30 kWh. So yang 40 kW horsepower dia 115, torque dalam 150. Yang base variant dalam 30 kWh tu power dia dalam 80 horsepower. Tak banyak tapi untuk around town cukup. Yang penting torque lah. Torque dia ada, so that is good enough for city driving. So multi-link suspension ni, handling lebih best, pemanduan lebih selesa, dan benda ni adalah feature premium yang ada pada kereta-kereta premium dan bukan kereta, saya nak katakan bajet, tak bajet lah, tapi kereta yang mid level macam Xiaomi ni yang akan sampai ke Malaysia tidak lama lagi. Okay, dari segi charging, sila abaikan port ni sebab ni port standard China. Di Malaysia kita akan pakai CCS2 dan juga di Malaysia kita mengharapkan jika Xiaomi Jingwang ni sampai ke Malaysia, charging AC dia ialah 11 kW sama macam Proton IMAS 7. Dan DC charging spec sheet Xiaomi tak mention, tapi dia ada cakap 30 ke 80% 20 minit. So saya rasa dalam 100 kW DC charging at least. Sebab bateri dia kecil. Okey, dari segi keselamatan kereta ni lengkap. Ada 6 airbag. Dia punya NCAP rating tak keluar lagi, tapi ada 6 airbag. Dan ni yang saya nak tunjuk. Ruang dalaman ni sangat besar guys. Dan ni boleh masukkan kaki bawah kerusi. Kebanyakan EV tak boleh sebab bateri di bawah, jadi ini selalu tak ada ruang. Tapi untuk kereta ni tak ada masalah. Ada aircon vent dekat belakang dan satu USB-C port. Lengkap dengan lampu tom yum. Dan interior putih ni saya dikabarkan lah, ini maklumat saya dapat tapi saya tak tahu betul atau tak, akan juga disediakan di Malaysia atau sedang dipertimbangkan untuk disediakan di Malaysia bila kereta ni sampai ke Malaysia nanti. So daripada data atau maklumat yang saya dapat, kereta ni Xiaomi Jingwang bakal sampai ke Malaysia. Bila saya tak tahu, daripada jenama yang mana saya pun tak tahu. Ramai kata macam IMAS, saya tak boleh nak cakap apa-apa. So I just nak tunjuk you dari segi ruang dalaman dia betapa luasnya kereta ni. Dan saya rasa kalau kereta ni boleh dijual di Malaysia pada harga bawah daripada 100,000, cuma maybe 80,000, dia berbaloi dan mungkin akan menjemput ataupun memberi ruang kepada lebih ramai lagi orang untuk menggunakan EV. So, apa pendapat anda tentang Xiaomi Jingwang ni? Dan kalau ia dilancarkan di Malaysia, adakah anda berminat jika harga dia hanya RM80,000? Komen di bawah.